Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ke masalah 37. Fadilat jamaah bertambah dengan bertambahnya bilangan makmum. Pada keterangan yang lalu telah disebutkan bahawa fadilat solat jamaah sebanyak 27 pahalanya. Dan pada satu riwayat yang lain disebut 25. Fadilat jamaah ini akan bertambah dengan bertambahnya bilangan ahli jamaah yang mengerjakan solat jamaah itu. Ini berdasarkan kepada sabda baginda Nabi SAW, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kanu akthara fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Solat seorang lelaki bersama-sama seorang lelaki adalah lebih pahalanya daripada solatnya seorang diri. Dan solatnya dengan dua orang lelaki adalah lebih bertambah pahalanya daripada solatnya dengan seorang lelaki. Dan jika lebih banyak, maka itulah lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Ini dapat difahami dari maksud hadis ini, bahawa pahala dalam solat jamaah akan bertambah dengan bertambahnya bilangan ahli jamaah itu. Oleh itu, perlulah kita kempen kepada masyarakat dan juga kepada diri kita sendiri agar dapat menunaikan solat secara berjamaah, agar dapat melakukan atau menambahkan pahala sebanyak mungkin. Lagi banyak makmum jamaah, lagi besar dan bertambahlah fadilat jamaah itu. Allahu a'lam.